Semat siut. Abang tolong lekat kan? Dekat ah? Boleh? Macam mana? Lekat kan dia dah. Magnet Semat siut. Gila. Okey, abang rasa dia abang apa? Kenapa abang gelak? Nak teka kan. Kita mak teka ni masalah kan. Agak-agak apa? Basikal lah. Okey, basikal. Okey. Lagi? Tu je lah. Motorbot. Motorbot. Cubalah fikir logik sikit. Basikal tu logik lah juga. Motorbot. Okey, kita nantikan Kita nantikan kemunculan dia. Basikal. Setakat ni tak ada. Basikal lah setakat ni. Ini basikal lah. Okey. Basikal 3 roda. Basikal 3 roda baru nak belajar. Tu tak payah. Itu aku beli dekat kedai je. Okey. Kita tunggukan nanti. Tunggu Betul ke tidak basikal? Okey. Kita nantikan kemunculannya di next episode. Okey, bye. Kita iklan sebentar ya. Okey, bye. Okay, bye. Nanti kalau ada orang mengata Abang Isa, abang bagi tahu saya, saya marah dia. Rani dia mengata. Cakap belilah motor, dia ni pun boleh beli motor. Aku sakit hati tau dengar. Aku ingat orang tu cakap macam tu kat abang. Abang ingat tak? Orang tu cakap macam tu kat abang. Belilah motor. Betul alah. Tengok ni kerja Shopee full time. Boleh baru keluar motor Ingat tak? Boleh tahu tak? Betul beli, ambil lah satu motor. Ingat tak? Aku tak boleh orang mengata lelaki aku ni. Betul tak? Apa pula? Dia je angkat ni. Puas hati? Impian abang. Saya tak kasih abang beli ni kan. Tak apalah. Laju. Pilih lah abang. Ambil lah. Mana yang abang nak ambil? Takut dah tu nak ambil yang mana tu. Takut tak sedap. Ambil lah. Abang pinggan dia. Cepat abang. Abang. Dapat tangkap Dapat tangkap. Nah, kan. Kira masuk je lah. Tak payah. Nanti dia kira pinggan kan. Macam mana? Boleh juga. Pakai dah. Kenapa pakai? Habis tu pakai apa? Pakai tangan. Biasa saya suap Abang dia tak ada macam tu. Oh dah. Tak nak lihat tu. Aduh. Oh macam tu. Boleh tak? Boleh tak? Tu saya suap. Payahlah macam tu. Aku suap pula. Siap. Okay. Okay dah. Pedas tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa sayang? Awak je. Jom tak sabar nak makan. Okay. Saya nak pizza ni Japanese Wagyu. Hari tu kita makan Australia. Ni Japanese. Okey kot, ambil Japanese lah, nak rasa Japanese. Hari tu dah rasa Australia. Orang cakap Japanese lagi sedap daripada Australia. Boleh? Dah. Ayam apa pilih yang belakang sekali? Nak pizza Wagyu ni dengan Japanese Wagyu set. Set D. Belakang sekali. Set D tu nak nasi ke spaghetti? Nasi lah.
Air abang nak apa? Ni ke? NW? Ini sedang ni. Ikutlah mana-mana. Besar kan? Besar kan dia punya tu? Kalau yang refreshing yang besar macam. Oh, refreshing. Ha. Tapi hari tu yang ini pun besar juga kan? Dah tukar. Okey. So ada Pilih lah. Ya. Blue Lagoon lah. Ha, pilih lah. Blue Lagoon. Blue Lagoon. Ha. Tu. Terima kasih. Saja guys. Ha. Satu saja. Satu saja. Okey. Ya. Okey, terima kasih. Aku berani aku. Dewi kayangan, senyumanmu satu azimat, buat diriku yang hina melara, tak pernah kenal erti bahagia. Suka tak mak tambah? Buat diriku yang hina, manusia terpikir melara, tak pernah kenal erti bahagia. Aduh, Bagi korang malam. Hati ingat lagu ni. okay bang, go. Kalaban membuatku kembali. Dalam temasya itu mencerdiri, darilah jauh asyik memandangnya, sekalipun dia masih tak merasa. Sini kan? Baik-baik tau. Kita nak pergi mana? Sini ya. Esok abang nak pergi kerja. Boleh? Boleh. Boleh tak? Abang tongkat tu lah. Abang tukar tongkat dulu. Abang ni macam tak kerti bawa motor ni, kenapa? Baik-baik abang. Okay. Terus saya tutup pintu. Terasa diri saya ni ringan. Sebab biasa kita nak naik bukit macam payah. Ni macam mudah je. So maksudnya saya dah ringan lah. Ringan juga. Nampak no menipunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku minta dah sampai ke stesen minyak. Kalau tak sampai kita sama-sama tolak lah ya. Kita minta lah sampai, ya Allah. Ya Allah, aku minta lah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi. Alhamdulillah. 7 abang, 7. Kat 7 tu.